Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini saya ingin kongsikan resepi siput sedut masak sambal tauco. Berikut merupakan bahan yang saya gunakan, iaitu bawang merah, bawang putih, kemudian saya juga menggunakan belacan dan juga saya menggunakan cili. Untuk kuantiti bahan sesuaikan dengan jumlah kuantiti masakan masing-masing. Dan saya juga menggunakan ni tauco manis. Nak guna tauco masin boleh, tauco manis pun boleh. Dan ni dia bahan utama kita, iaitu siput sedut. Pertama sekali, siput sedut ni kita nak buang dia punya bahagian depan. Gunalah apa-apa pun. Ni saya guna alat apa tak tahu lah mak saya guna alat apa. Jadi kalau anda tak buang depan itu, nanti tak boleh nak sedut pula. Jadi harus dibuang terlebih dahulu. Dan untuk bahan-bahan yang tadi tu pula, saya akan kisar sehingga lumat. Dan untuk siput ni pula, saya akan cuci selama beberapa kali. Sebab siput sedut ni dia duduk dekat lumpur, jadi dia kotor. Jadi kita harus bersihkan dia betul-betul. Langkah yang selanjutnya, tuangkan minyak menumis dan panaskan minyak. Jika minyak dah panas, macam biasalah kita tumis bahan tersebut sampai jiran kiri kanan depan belakang bau dan pecah minyak. Dan jangan lupa juga untuk tambahkan garam, penyedap rasa bagi yang menggunakanlah, yang tak guna boleh skip, dan juga sedikit gula. Lalu kita tumis-tumis sebentar, kemudian bolehlah masukkan sedikit air dan biarkan hingga ia pecah minyak. Jika misalnya dah pecah minyak, bolehlah masukkan kita punya siput sedut. Kalau kat tempat anda panggilnya nama apa siput ni? Kalau biasa kat sini panggilnya siput sedut je. Ni kita gaul-gaul rata bagi sebati semua dan biarkan seketika 5 ke 10 minit macam tu. Dan yang last sekali di sini saya nak tambahkan tauco manis lebih kurang 1 sudu. Nah, macam tu je, mudah kan? Ni kita tinggal gaul-gaul rata, biarkan seketika lalu siap untuk dihidangkan. Bagaimana menurut anda dengan resepi kita pada hari ini? Cukup simple tapi sedap sangat. Dah tak perlu lagi dah lauk lain, ni je dah cukup dan berjaya buat kita tambah nasi. Jadi kalau anda suka, jangan lupa tekan like, jangan lupa subscribe for more video, sebab saya akan kongsikan lebih banyak lagi resepi masakan rumahan yang biasa dan juga menarik. Dan jumpa lagi next video. Bye bye.